korang nak tahu tak Utan King ada keluar item terbaru tak? Kalau korang nak tahu, korang kena stay dalam video dia sampai habis. Tengok ni, besar kan? Jom kita unboxing. Yang ni kita punya Wagon Extendable yang boleh tampung berat sehingga 150 kg dan dia punya lipat payung, lipat yang paling kecil, compact, jimat ruang. Jadi kita tengok apa yang special tu. Jom. Tada! Ni lah kita punya Wagon X Marvel. Dekat bahagian tepi poket ni korang akan dapat Avengers dan logo Marvel tau. Kalau belah sini pula korang akan dapat logo Utan King. Dia punya panjang dari sini ke sini ialah 90 cm tau. Dan dia punya ketinggian dari sini ke bawah ialah 56 cm. Untuk bahagian handle boleh adjust ketinggian 61 sehingga 90 cm. Untuk bahagian depan ada dua poket macam ni tau. Untuk bahagian tayar kita ada tempat untuk brake tau. Akak abang boleh sahaja lock handle kalau tak nak bagi wagon bergerak. Untuk dia punya material tayar dia ialah wheel rubber tau. So boleh sahaja guna dekat permukaan off-road. Untuk saiz tayar kita punya wagon ni ialah 6.5 inci. So dekat permukaan belakang ni ada ruangan extend tau. So korang boleh sahaja tutup kalau tak nak guna. Kalau korang nak guna, korang boleh sahaja buka macam biasa. Kalau nak letak benda yang panjang, korang bolehlah buka kita punya ruangan extend ni. Untuk material besi dia ialah steel frame tau. Dan dia punya kain kita pakai material Oxford fabric. So kalau akak abang berminat, bolehlah dapatkan kita punya Wagon X Marvel ni dekat backpack dekat bawah sekarang. Cepat tau. Kita punya stok hanya limited sahaja. Ini pula cara untuk tutup kita punya Wagon Extendable L. Dah siap. So kalau berminat jangan lupa subscribe dekat backpack dekat bawah sekarang. Bye bye.